Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Semangat JDBKL mercu kegemilangan, semangat peraju Top 5, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Anak-anak calon peperiksaan SPM tahun 2025 yang saya kasihi sekalian. Saya selaku pengarah pendidikan dan juga mewakili seluruh warga Jabatan Pendidikan Wilayah Pusat Kuala Lumpur ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan bertulis SPM 2025 yang akan bermula pada 25 November hingga 23 Disember 2025. Buat semua pelajar itu 21,585 calon di Kuala Lumpur yang terdiri daripada 16,197 calon sekolah kerajaan dan 237 calon bagi agensi kerajaan, 2,670 calon sekolah swasta dan 2,479 calon persendirian. Anak-anak sekalian, saya yakin bahawa anak-anak telah berusaha dan membuat pelbagai persiapan yang rapi yang akan menduduki peperiksaan pada tahun ini. Teruskan usaha sehingga hari yang terakhir peperiksaan kita nanti. Dalam tempoh ini juga, pastikan kesihatan sentiasa diberikan keutamaan, rehat yang cukup, pemakanan yang betul, serta sentiasa berdoa. Dan dapatkanlah restu dari kedua ibu bapa kita dan para guru. Semoga semua calon tenang dalam menduduki peperiksaan. Akhir kata, saya mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar SPM 2025 di wilayah Pusat Kuala Lumpur. Kami sentiasa berdoakan kejayaan anak-anak. Semoga anak-anak dipermudahkan segala urusan, diberikan kecerdasan fikiran, tenang jiwa serta kekuatan untuk yakin dan dapat menjawab peperiksaan dengan cemerlang, jiwa kental. Semoga berjaya dengan cemerlang insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.